Korang tahu tak Indonesia pernah isytiar perang dengan Malaysia? Perang! 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Jadi, mana ada perang? Jadi kita orang awam kena tipu, rakyat kena tipu. Kononnya tentera kita ni lemah sangat. Bukan saja tak perlu nak terpengaruh sangat dengan filem-filem tentera ni, malah tak perlu nak teracun sangat dengan Google, video-video YouTube yang orang duk buat nak compare kekuatan tentera ni. Takkan kau tak track back balik macam mana Angkatan Tentera Malaysia kita ni punya performance. Tengoklah masa apa benda Al-Maunah tu, lepas tu masa dekat Lahad Datu, lepas tu yang pesawat China tu lagi. Ini baru je keluar cerita Malbat ni. Kau tengok macam mana tentera kita punya performance. Jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Malaysia dan Indonesia sepakat menyelesaikan insiden tembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor secara damai bagi memastikan hubungan diplomatik kekal terpelihara. Kita berterus terang bahawa itu adalah insiden smuggling of migrant. Bila sebut smuggling of migrant, ternyata ianya satu jenayah serius. Tapi 3 siri juga demonstrasi depan kedutaan kita di Jakarta. Tapi selepas kenyataan itu kita buat, suhunya turun mendadak. Bahkan pemerintah Indonesia pun faham. Dia tahu isu ni melibatkan penghidupan haram, kemungkinan berlaku pencerobohan sepadan. Jadi kita nak tengok sama ada tindakan diambil oleh APMM tu berpatutan ataupun tidak. Kita sebagai generasi penerus ni haruslah menjaga keharmonian dan keamanan yang telah kita kejar. Halo, saya Ria Oktorina. Selamat datang di Ria News, sumber informasi terpercaya Anda. Hari ini, kita akan membahas perkembangan terbaru terkait insiden di perairan Tanjung Ru, Selangor, yang melibatkan Malaysia dan Indonesia. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia tetap terjaga setelah kedua negara sepakat menyelesaikan insiden tembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor secara damai. Kesepakatan ini dicapai setelah pembicaraan yang dilakukan antara pejabat tinggi kedua negara. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Yusril Iza Mahendra, saat kunjungannya ke Jakarta pada Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Malaysia menjelaskan bahwa insiden ini bukan hanya kasus tenaga kerja asing tanpa izin, tetapi juga melibatkan penyelundupan migran dan barang-barang terlarang. Oleh karena itu, Malaysia menganggap kasus ini sebagai pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami berterus terang bahwa ini bukan sekadar kasus pekerja asing tanpa dokumen, tetapi ada unsur penyelundupan yang kami tangani. Untuk memastikan transparansi, saya turut membawa Ketua Polis Selangor dan Ketua Unit Penyelidikan agar diskusi dapat dilakukan secara terbuka, ujar Saifuddin. Malaysia juga menegaskan bahwa kasus ini berada di bawah Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran, dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun bagi pelaku. Lebih lanjut, Saifuddin mengakui bahwa insiden ini sempat memicu demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Namun, setelah pemerintah Malaysia memberikan penjelasan resmi, situasi mulai mereda dengan cepat. Pernyataan ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Insan Media di Putrajaya pada Selasa. Selain itu, pemerintah Malaysia juga sedang melakukan kajian terhadap 73 pelanggaran yang tercakup dalam Undang-Undang Kesalahan Keamanan, Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menjaga keamanan nasional. 2 orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah, langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan.
Malaysia dan Indonesia sepakat menyelesaikan insiden tembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor secara damai bagi memastikan hubungan diplomatik kekal terpelihara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kejayaan ini hasil rundingan beliau ke Jakarta pada Februari lalu. Katanya beliau mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Immigration dan Kemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra bagi meredakan ketegangan yang berlaku. Kita berterus terang bahawa itu adalah insiden smuggling of migrant. Ini bukan soal yang membabitkan parti biasa, tapi tangkapan yang kita buat, soal siasat yang kita buat setakat ini. Saya bawa juga Ketua Polis Selangor, Datuk Husin, ya, berdialog, berterus terang. Dia tanya, kita jawab. Dia tanya, kita jelaskan. Bila sebut smuggling of migrant, ternyata ianya satu jenayah serius. Di bawah kita, undang-undang itu adalah di bawah ATIPSOM, Anti-Trafficking in Person and Smuggling of Migrant. Hukumannya 10 tahun ke atas. Dan itulah kes yang kita siasat sekarang. Alhamdulillah. Tapi 3 siri juga demonstrasi depan kedutaan kita di Jakarta. Tapi selepas kenyataan itu kita buat, suhunya turun mendadak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Iftar Kementerian Dalam Negeri bersama pengamal media di Putrajaya pada Selasa. Sementara itu, beliau sekali lagi berkongsi komitmen KDN yang sedang meneliti 73 kesalahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Langkah itu selaras dengan keputusan Jemaah Menteri yang mengarahkan KDN melakukan semakan terhadap akta berkenaan baru-baru ini. Lebih kurang seminggu lepas, warga Indonesia mengamuk-mengamuk depan Kedutaan Besar Malaysia, baling najis, berdemonstrasi, menghamburkan kata-kata amarah. Kenapa benda ni berlaku? Benda ni berlaku disebabkan satu kejadian tembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM ke atas 4 orang yang dipercayai sebagai warga negara Indonesia yang berlaku dekat Tanjung Ru, Pantai Morik, Banting, Malaysia. Dalam kejadian tu, seorang telah terkorban dan 4 lagi telah mengalami kecederaan yang agak parah, dan warga Indonesia telah menuduh APMM kita ni menggunakan kekerasan melampau dalam menangani masalah ni. Apa cerita sebenarnya? Pertama sekali, Indonesia tuduh Malaysia cuba menyembunyi perkara ni sampai rakyat dia mengamuk-ngamuk dekat sana. Sebenarnya perkara ni tak betul. Semenjak daripada isu ni berlaku, Kementerian Dalam Negeri PDRM telah memberikan kerjasama yang penuh kepada Kedutaan Indonesia dekat Malaysia ni, berikan mereka akses untuk melawat mereka yang tercedera dan juga melawat mereka yang telah pun terkorban dalam isu ni. Jadi tak ada pun isu Malaysia cuba sembunyikan apa-apa. Bahkan pemerintah Indonesia pun faham. Dia tahu isu ni melibatkan penghidupan haram, kemungkinan berlaku pencerobohan sepadan. Jadi kita nak tengok sama ada tindakan diambil oleh APMM tu berpatutan ataupun tidak. Kedua, ramai juga nak tahu kenapa kita tak backup anggota kita APMM ni sampai mereka terpaksa direhatkan semasa ada siasatan. Jangan risau, bukan kita salahkan APMM. APMM ni agensi bawah KDN. Sudah tentulah KDN dan Menteri Dalam Negeri akan pastikan keselamatan dan kebajikan mereka terjaga. Cuma direhatkan sebab perkara ni sedang disiasat oleh polis. Kenapa polis kena siasat? Sebab kalau korang nak tahu, semua agensi penguatkuasaan dekat Malaysia ni bukan senang-senang mereka boleh lepaskan tembakan. Jadi bila ada berlaku tembakan dan melibatkan nyawa terkorban, memang kena ada siasatan untuk pastikan segala prosedur dan perintah tetap telah pun dipatuhi. Kalau mereka selepas ni didapati memang tak ada unsur-unsur bersalah, memang tak ada langsung elemen yang mengalahi, dan memang betul mereka terpaksa mempertahankan diri daripada serangan daripada migran yang cuba menyudup masuk ataupun keluar daripada sepadan Malaysia secara haram ni, mereka akan dikembalikan semula untuk bertugas. Ini jaminan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akhir sekali, saya cuma nak cakap semoga isu ni dapat diselesaikan dengan baik. Semoga keharmonian antara Malaysia dan Indonesia terus terjaga, dan saya nak ambil kesempatan untuk memberikan tabik hormat kepada semua anggota-anggota yang bertugas di sepadan negara yang menjaga keselamatan, termasuklah APMM, AKPS, Immigration, PDRM dan juga PGA. Malahan saya pun sejak join Ikon Bila KDN ni, video pertama yang buat saya tersentuh tengok anggota adalah ketika saya melawat PGA di pos Banting. Jadi teruskan usaha anda, teruskan berkhidmat untuk negara, dan jangan risau, semua rakyat Malaysia di belakang anda. Assalamualaikum. Dia nak ukur kekuatan ketenteraan sesebuah negara tu
tu hanya bergantung dengan nilai aset ataupun jenis aset, tak boleh bang. Last post aku sebelum aku menamatkan perkhidmatan adalah pegawai staf 2 strategi di peringkat tertinggi TUDM. Jadi ada perbincangan lah sedikit lah di kalangan kita orang lah. Kita bersetuju bahawa yes, memanglah makin lama makin canggih aset-aset ketenteraan dekat dalam dunia ni. Tapi korang kena fikir tau, semakin canggih aset-aset ketenteraan, sebenarnya semakin senang orang nak take down aset tu. Tak mustahil kalau aset-aset yang canggih-canggih yang dibangga-banggakan tu, bila dia di-deploy ke, dilancarkan ke, dengan hanya satu button je boleh melumpuhkan aset-aset ni. Aku tunjuk sebagai contoh lah F-22 Raptor. Yang orang bangga-banggakan apa semua kan, stealth lah, apa benda lah. Kenapa tiba-tiba dia di-commission? Sebab US sendiri tak mampu nak tanggung kos dari segi maintenance. Sebab mahal sangat pun. Dia nak buat kesimpulan hanya berdasarkan aset yang Angkatan Tentera Malaysia ni adalah lemah. Takkan kau tak track back balik macam mana Angkatan Tentera Malaysia kita ni punya performance. Tengoklah masa apa benda Al-Maunah tu, lepas tu masa dekat Lahad Datu, lepas tu yang pesawat China tu lagi. Ini baru je keluar cerita Malbat ni. Kau tengok macam mana tentera kita punya performance. Itu satu bab lah yang mungkin aku sedikit kurang bersetuju dengan dia. Yang lain jangan koyak lah, nak menampakkan bahawa aset ketenteraan kita ni lemah sangat apa semua kan. Mungkin aset-aset ketenteraan kita ni bukanlah yang paling baru, bukanlah yang paling canggih bang. Barang lama tu kadang lagi bagus daripada barang yang baru tau. Sebagai contoh, kita tengoklah cerita Top Gun yang baru tu sendiri lah. Tengoklah last dia pakai apa? Dia pakai F-14 juga. Kononnya tentera kita ni lemah sangat. Bukan saja tak perlu nak terpengaruh sangat dengan filem-filem tentera ni, malah tak perlu nak teracun sangat dengan Google, video-video YouTube yang orang duk buat nak compare kekuatan tentera ni. Mereka buat latihan di perairan Pulau Bali. Jadi mana ada perang? Jadi kita orang awam kena tipu, rakyat kena tipu oleh TikToker. Dia buat cerita perang, maka view dia naik. View dia naik, dia buat duit banyak, dia dapat banyak gift. Ya, macam lu tu lah pakcik. Soalnya orang kat Kalimantan pun sudah kecoh kat sini, marah-marah semua pakcik. Nak ngamuk lah, nak apa, kenapa negara kita nak diinjak-injak, kata dia. Tidak berlaku perang ya. Saya dah bagi tahu pada rakan TikTok culeknya. Video tu saya telah padamkan, sudah tidak ada lagi. Dan saya sudah buat 10 video yang menjelaskan kerjasama Malaysia Indonesia. Ya. Oh iya pakcik, terima kasih pakcik. Sidik sudah dihapuskan. Video tu sudah dihapuskan ya. Sebab saya lihat ramai rakan TikTok saya tersinggung. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan kita, ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman Sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua.
jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Korang tahu tak Indonesia pernah isytihar perang dengan Malaysia? Perang! Ganyang Malaysia yang diisytiharkan oleh Presiden Soekarno pada 23 Januari 1963 merupakan titik hitam hubungan Malaysia dan Indonesia. 704 orang terbunuh disebabkan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Idea penubuhan Persekutuan Malaysia dengan memasukkan Sabah dan Sarawak ditentang hebat oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Soekarno menganggap ini adalah penjanjian bentuk baru oleh kuasa barat dan menganggap Malaysia sebagai boneka Inggeris. Tapi apa yang membuatkan Presiden Soekarno sakit hati apabila Tunku mengumumkan pembentukan Malaysia sebelum hasil Suruhanjaya khas PBB? Indonesia pun apa lagi, dia putuskan hubungan diplomatik dan tamatkan kerjasama ekonomi dengan Malaysia. Kalau benda ni terjadi sekarang, tak dapatlah korang nak makan nasi ayam global yang sedap tu. Awalnya tadi hanyalah bertikam lidah, akhirnya menjadi konfrontasi ketenteraan yang berpanjangan selama 3 tahun. Antara faktor konfrontasi Malaysia-Indonesia ini berakhir apabila faktor dalaman politik Indonesia yang semakin rumit. Pada waktu itu, wujudnya gerakan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menghapuskan segala jejak Parti Komunis Indonesia dan mereka yang berhaluan kiri. Kejatuhan Soekarno yang dengan digantikan oleh Suharto pada 1966 telah membuka lembaran baru buat hubungan Malaysia dan Indonesia. Pada 28 Mei 1966, berlaku satu rundingan di antara Tunku dan Wakil Suharto Adam Malik yang berakhir dengan perjanjian damai pada 11 Ogos 1966. Indonesia secara rasmi mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1967 dan terbentuknya ASEAN selepas tragedi tersebut. Hari ini orang Malaysia dan Indonesia pun bertukar-tukar minat. Orang Indonesia suka dengan Upin Ipin. Orang Malaysia pula suka panggil artis Indonesia macam D Massive, Mario G. Clow untuk datang perform dekat sini. Kita sebagai generasi penerus ni haruslah menjaga keharmonian dan keamanan yang telah kita kecapi. Faham tak faham? Selamat Hari Kemerdekaan. Dulu kan zaman Bung Karno, Malaysia dan Indonesia ini terjadi benturan besar nih, konfrontasi terus. Bung Karno terus menyampaikan ganyang Malaysia. Sebenarnya begini ya, politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Bung Karno itu korban sejarah yang salah. Jadi Pak Karno banyak membaca Gajah Mada karya Muhammad Yamin. Di mana dijelaskan bahwa buku itu dengan mengutip Pararaton yang ditulis hampir 250 tahun setelah Gajah Mada tidak ada, itu dikatakan bahwa Majapahit menaklukkan Temasik. Temasik itu Singapura. Oke. Singapura itu waktu bahagian dari Persekutuan Tanah Melayu yang diproklamir pada tahun 1957. Itu. Kemudian juga dikatakan Borneo juga dikuasai oleh Majapahit. Kata Pararaton. Nah, jadi sebenarnya enggak, Be ya. Sebenarnya enggak ada itu. Enggak ada itu, Be ya. Sumpah Palapanya enggak ada kok, apalagi rinciannya berupa naklukan sono naklukan sini. Kan menaklukkan nggak gampang karena Sumpah Palapa menjamah itu wilayah. Ya, operasionalisasi Sumpah Palapa menjamah itu wilayah kan nggak terbukti dan salah, ya kan. Dan lagi parah, delegasi Malaysia atau utusan Malaysia di PBB itu diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan. Bukan makin marah. Nah, itulah terjadi permusuhan yang sebenarnya ini tidak boleh terulang kembali. Apalagi untuk dasar-dasar sebab-sebab yang boleh dikata satu kekeliruan sejarah belaka. Oleh karena itu harus diluruskan, sejarah itu jangan sembarangan. Jadi lihatlah bagaimana kesalahan mengenai Majapahit itu akibatnya fatal. Di situ juga awal mulanya kita jadi Bung Karno keluar dari PBB atau ya? Keluar dari PBB gara-gara Malaysia diangkat jadi Dewan Keamanan. Iya, waduh, berat. Ngeri, Be ya. Ini berbahaya besar bila sejarah ternyata dipahami yang berbeda, Be ya. Karena ada kepentingan penguasa-penguasa yang lain untuk merubah sejarah. Jangan salah. Sampai kita kenas dengan
dengan negara bangsa serumpun. Lagian sulit diterima akal daerah Kalimantan yang begitu luas bisa dikuasai oleh Majapahit. Oke. Majapahit itu kan abad ke-14, ya kan? Sedangkan abad yang lebih maju, Sultan Agung abad ke-16, kemudian Diponegoro abad 19, itu menyiapkan perang 5 tahun. Itu nggak murah perang zaman dulu dan susah. Kok begitu gampang Majapahit mencolok sono, mencolok sini? Nggak ada lah, nggak ada itu cerita. Sejarah itu bukan dongeng yang bisa dikarang-karang. Nggak bisa juga kita mengaku-ngaku keturunan. Iya kan, keturunan Pitung lah, keturunan apa silahkan kalau mengaku. Tapi kan kalau menjadi perkara perdata harus ada legalisasi pengadilan. Nggak bisa kita sepihak mengklaim diri kita keturunan ini, keturunan itu dalam sejarah ya. Nggak bisa. Kan gara-gara pakar asing kita jadi begini. Yang di akhir 19 pemerintah Hindia Belanda mendatangkan pakar asing dari Eropa untuk urusan ekologi maupun urusan sejarah. Akhirnya beginilah sejarah kita jadinya. Dan saya bekerja untuk ini enggak. Pakai bahasa Malaysia dulu. Assalamualaikum Pak Cik. Assalamualaikum Pak Cik. Itu Wan aja ya? Namanya Wan. Where are you from? Where are you from? Mana ada? Ya makanya ngomong, mana mau orang ngomong. Pandir tuh. Wan. Itu loh. Assalamualaikum Wan. Itu loh. Woi, kamu malu-malu lagi. Waalaikumsalam. Nah. Ya ngomong tak tuh. Ada kamera tuh, makanya ada kamera aja tuh dia, Dek. Lo kok seragam beda? Iyalah. Malaysia, Dek. Ngomong ini. This is from Malaysia. Kamu aja yang ngomong. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.